mungkin anda ada masalah prostat. Anda berusia 40 tahun dan ke atas dan ada masalah ni. Okey, jom kita tengok yang pertama adalah kencing tak lawas. Kencing tak lawas ni bermaksud macam mana? You kencing, habis je kencing, rasa nak kencing lagi. Rasa ada lagi sakit baki air kencing. Yang kedua, kerap kencing. Dalam masa 4 jam, you pergi ke tandas 3-4 kali. You dalam trip perjalanan kena stop banyak kali ke toilet. Okey. Yang keempat, bila kencing rasa sakit, rasa nyilu, rasa panas. Dan seterusnya adalah kencing dedas ataupun menitis. Maksudnya macam ni. You kencing, you keluar habis kencing basuh-basuh, tengok basah lagi you punya keluar dalam. Dan seterusnya adalah kencing yang perlahan. Sampai you kena teran. Macam nak berak pula kencing tu. Ni mungkin masalah prostat anda sedang membengkak. Umur baru 40 tapi dibebani dengan masalah kencing tak lawas, kencing kerap, kencing tak puas. Benda boleh rawat. Cuma dapatkan rawatan dengan secepat mungkin.